Ini Amazfit Cheetah 2 Pro. Sekali tengok dia macam smartwatch premium yang biasa. Tapi bila tengok positioning dia, jelas jam ni bukan dibuat sekadar untuk tengok notification atau kira step je. Ini ialah running watch yang Amazfit buat untuk orang yang lebih serius dengan training. Jadi dalam video ni saya nak share kenapa Cheetah 2 Pro ni ialah jam yang khas untuk professional runner dan kenapa dia berbeza berbanding dengan smartwatch yang biasa. Bukan sekadar GPS je, tapi juga benda macam VO2 Max, training load, recovery time dan beberapa feature yang memang runner akan guna untuk monitor progress mereka. Dan selepas saya guna jam ni beberapa ketika, saya perasan memang ada target market yang very specific untuk jam ni. Yang tu nanti saya akan cerita kat belakang-belakang sikit. So mungkin ada yang akan tertanya-tanya lah, kenapa wujudnya jam smartwatch macam Amazfit Cheetah 2 Pro ni kan? Kalau setakat orang kata nak track larian, even smartwatch yang biasa pun boleh. Tapi running watch macam Cheetah 2 Pro ni, dia boleh pergi lebih lagi daripada tu. Dia bukan sekadar rekod apa yang berlaku, tapi dia juga bantu kita untuk faham progres larian kita. Contoh, training minggu ni dah cukup ke? Badan kita dah cukup recover ke belum? Pace dah makin konsisten ke? Fitness, ada progress tak? So dekat situ lah kita nampak functionnya jam Amazfit Cheetah 2 Pro ni. So before kita pergi lebih jauh dalam video ni, let's first unbox dan tunjuk apa sebenarnya yang korang akan dapat di dalam kotak Amazfit Cheetah 2 Pro ni. Pertamanya korang akan dapat jam ni sendirilah. Sekali dengan dia punya strap ni, macam biasa korang akan dapat ni dia punya paperwork lah. Dan last but not least, korang akan dapat this charging puck dia panggil lah, ataupun this is a magnetic charger. Amazfit has been using for smartwatches dia, saya rasa sudah sejak kebelakangan ni lah, setahun atau 2 tahun kebelakangan ni, semua dah menggunakan charging puck yang jenis macam ni lah. Dan first impression saya apabila menggunakan jam ni, terus terang cakap, dia rasa macam sports watch, tapi pada masa yang sama dia feel very premium lah. Dia punya build quality tu dia lain, dia tak macam sports watch yang biasa. So kenapa saya cakap macam tu? Because in terms of the design and build quality, actually Amazfit Cheetah 2 Pro ni dia menggunakan titanium build lah untuk body dia. That's why dia rasa ringan, pada masa yang sama it feels very solid and premium. Dia juga menggunakan screen sapphire glass, and dia punya size pula ialah kira-kira 48mm. Mungkin sedikit besar untuk setengah orang, tapi I think kalau untuk guna untuk larian ke apa, memang sometimes this would be one of the more, orang kata, ergonomic size lah kan, sebab lebih mudah untuk kita pakai, selesa, pada masa yang sama boleh dapat tengok figure yang kita nak semasa kita berlari. So dia macam win-win lah, dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Kali ni design dia tidak terasa terlalu bulky, especially bila nak dibandingkan dengan other smartwatches di pasaran lah. So yang ni saya rasa macam just nice. And satu benda yang saya paling suka ialah sebab of course dia ada physical button. So untuk running watch, button ni penting sebab bila tengah lari kan, kadang-kadang tangan tu berpeluh, korang pun tengah nak cari rhythm nafas tu kan, bila tengah berlari tu swipe pun macam tak jadi kan. So bila ada physical button, dia sangat memudahkan lah. Now kita talk about GPS and also route tracking. So for a smartwatch yang dibina untuk larian, semestinya GPS tu adalah salah satu feature yang boleh dikatakan agak penting lah. Especially kalau korang berlari di route yang baru kan. Kalau kata GPS tu asyik hilang je, lari je condition tu kan, macam mana lah korang nak lari dengan konsisten kan. Kadang-kadang route pun dah tak betul, distance jadi pelik, even pace korang pun akan affected lah. So Cheetah 2 Pro ni dia ada dual band GPS. So bila kita pergi ke outdoor running ke walking ke apa-apa kan, dia tidak ada isu. Dia punya lock to the GPS tu pun quite fast, and setakat daripada saya track saya punya workout, nampak macam route yang dia buat tu memang quite accurate lah. So lepas habis je larian, boleh check terus route tadi dekat dalam Zap app. So dia nampak lah route tu memang kemas dan ikut laluan sebenar dengan agak baik lah. So untuk real use, saya boleh katakan dia punya GPS dengan route tracking dia tu quite convincing lah, agak meyakinkan. Dan macam biasa apabila kita lari, benda kita akan tengok ialah contoh macam heart rate, kita punya pace, kita punya distance dan also time. Screen AMOLED dia yang terang ni memudahkan untuk kita tengok stats walaupun tangan tu walaupun tengah laju bergerak kan. So untuk running watch, benda ni memang boleh kata wajib lah. Takkanlah macam tengah shock lagi tiba-tiba alamak nak kena berhenti pula semata-mata nak tengok jam kan. Tak best lah kan. So screen ni memang very sharp and bright.
Dan lepas habis run, bukalah Zap app ni. Dekat sini lah baru boleh nampak kenapa runner sanggup beli running watch macam ni. Kalau korang tengok dekat sini, antara data yang dia boleh bagi ialah macam training load, recovery time, VO2 max, training effect, heart rate zone, cadence, strike. Memang banyak gila lah. Tapi yang paling saya suka sebenarnya ialah recovery time, because based on this recovery time, dia bagi tahu kat kita berapa lama masa yang kita perlu untuk recover before our next workout session lah. Ni memang very good lah bagi saya. Training load pun sama, dia bagi gambaran sama ada latihan minggu tu masih terkawal, kurang ke, terlebih ke. Yang ni lah kita nampak advantage dia berbanding dengan smartwatch yang biasa. So smartwatch biasa, yes, dia boleh juga record benda-benda, some of these things, but Cheetah 2 Pro ni dia another level. Dia boleh record lebih banyak lagi data yang lebih berguna, especially untuk professional runner lah. Satu lagi bahagian yang saya rasa menarik pada Cheetah 2 Pro ialah ada training plan, dan pada masa yang sama dia ada lactate threshold. So training plan ni dia bantu untuk susun latihan supaya kita tak lari ikut suka kita lah kan, ikut mood ke. So dengan training plan, latihan tu jadi lebih tersusun lah. Lactate threshold pula ni lebih advance. Biasanya runner gunakan metrik ni untuk faham lah hubungan antara dia punya pace dan effort dengan lebih detail. Basically dia nak tengok juga dia punya endurance lah. So basically kalau korang tengah prepare for event ataupun larian race ke apa, memang feature lactate threshold ni very very helpful lah. Benda ni lah yang buatkan rasa the Cheetah 2 Pro ni feels more like a training tool rather than just a simple smartwatch. In terms of battery life, Amazfit punya jam dia has always been one of its saya boleh kata strong points lah kalau nak dibandingkan dengan smartwatch di luar sana. Dan Amazfit claim untuk bateri Cheetah 2 Pro ni untuk penggunaan biasa boleh digunakan sekitar kira-kira 20 hari. Sepanjang penggunaan saya sendiri, of course saya memang suka brightness yang tinggi, and saya akan always on display tu saya akan buka. Lebih kurang boleh kata sekitar 2 minggu atau lebih sedikit lah. So lebih kurang saya baru charge lebih kurang sekali 2 macam tu je lah. But kalau guna GPS full, dia akan guna lebih kurang kira-kira 31 jam lah, which is still very very good. So macam saya kata, saya tak adalah test sampai the whole day ke running activity workout ke, tak lah kan, but setakat penggunaan saya, I would say that it's very excellent lah. So setakat ni mesti orang kata, apa Muhammad ni cakap benda yang baik-baik je semua kan, macam tak ada. Tak. Yes, macam nak cakap walaupun jam ni dia boleh dikatakan bagi saya macam taklah perfect kan, tapi macam gempak lah. Semua feature dia ada semua. In fact, korang boleh dapat harga yang murah gila tu masa sale kan. But nevertheless, dia tidaklah sesuai untuk semua jenis orang. Especially kalau korang ni jenis setakat nak tengok jam tu untuk notification je, untuk angkat call, tengok message, ataupun nak pakai pergi kerja. Dia mungkin terlalu, I would say, overkill lah untuk korang, kalau korang orang yang macam tu lah. Bukan sebab dia tak bagus, tapi sebenarnya feature dia memang dah tailor made for those yang memang untuk serious runner ataupun professional runner, especially those yang preparing for half marathon ke full marathon ke kan. Data dia pun banyak, metrik dia very detail. Satu lagi, kalau korang memang dah biasa menggunakan ekosistem lain, maksud saya mungkin brand lain, mungkin it will take some time. Apa yang saya boleh katakan kat sini, Zap app is one of the best ataupun boleh katakan most user friendly lah in terms of apps. Jadi siapa yang patut beli Amazfit Cheetah 2 Pro ni? Again, macam saya cakap tadi, dia lebih sesuai kepada those yang tengah preparing for nak join event ke, for half marathon ke, full marathon, ataupun korang memang jenis serious runner lah, yang pace laju semua kan. Macam tu, so memang sangat sesuai lah untuk korang. If the data, the metric is very important for you, then yes, Cheetah 2 Pro ni memang dibuat untuk anda lah. Okay, sampai di sini saja video review pada kali ni. Kalau korang suka saya buat video style explain tech macam ni, please consider to subscribe, and kita jumpa di next video. Bye-bye.